Pernah tak anda terfikir, dari mana datangnya idea demokrasi? Atau macam mana stadium-stadium moden yang canggih tu dibina? Nah, jawapannya sebenarnya ada pada dua tamadun purba yang hebat. Satu, Yunani, yang kita boleh panggil sebagai para pemikir yang membentuk cara kita fikir pasal masyarakat. Dan satu lagi, Rom, para pembina yang jadi jurutera handal dunia purba. Jadi soalan utamanya macam mana idea-idea dari zaman dulu kala ni boleh membentuk dunia kita sekarang. Dalam perkongsian kali ini kita akan lihat bagaimana legasi mereka bukan sekadar tinggalan dalam muzium, tapi sebenarnya dah jadi macam DNA dalam sistem politik dan infrastruktur bandar kita hari ini. Jom kita mulakan pengembaraan kita di tempat lahirnya falsafah dan politik Yunani Purba. Di sinilah manusia mula fikir dan tanya soalan-soalan besar. Macam mana cara terbaik untuk kita urus sesebuah masyarakat? Okey, kalau kita nak faham Yunani, kita kena mula dengan satu konsep ni, polis atau negara kota. Cuba bayangkan, polis ni bukan macam bandar buasa je. Bagi orang Yunani, ia adalah sesuatu yang lebih mendalam, macam sebuah komuniti suci. Ia adalah identiti mereka, sesuatu yang mereka sanggup pertahankan dengan nyawa, betul-betul jantung kebanggaan mereka. Perjalanan Athens nak jadi sebuah negara demokrasi ni, wah, bukan senang. Diorang dah cuba macam-macam. Mula-mula ada raja. Lepas tu, segelintir orang kaya pula yang perintah. Pernah juga diperintah oleh golongan bangsawan. Sampailah ada pemerintah yang zalim. Lepas dah lalui semua ni, barulah mereka cipta sesuatu yang sangat radikal pada zaman tu. Demokrasi. Demokrasi kat Athens ni sangat-sangat berbeza dengan apa yang kita ada sekarang. Lupakan je lah pasal undi wakil rakyat. Kat sana, setiap warga negara lelaki tu sendiri adalah ahli parlimen. Bayangkan, diorang semua berkumpul, berbahas secara terbuka dan undi terus untuk setiap undang-undang. Mesti riuh gila. Tapi, jangan ingat semua tempat di Yunani macam Athens. Ada satu lagi kuasa besar dengan cara fikir yang totally berbeza. Jom kita kenal pula Sparta, pesaing utama Athens. Ini memang kisah dua kota yang tak boleh ngam. Tengok ni, di satu pihak kita ada Athens, tempat orang berdebat, berfalsafah dan layan seni. Di pihak lain pula Sparta, yang lebih macam kamp tentera gegasi. Bagi dorang, disiplin, taat setia pada negara dan kekuatan fizikal itulah segala-galanya. Dua-dua ni ada visi yang sangat berbeza tentang macam mana sebuah masyarakat yang sempurna patut berfungsi. Yang menariknya kan, walaupun populasi Athens ni jauh lebih ramai, tapi Sparta pula yang kuasai kawasan yang lebih luas. Ini tunjukkan strategi diorang yang berbeza. Athens bina empire guna idea dan pengaruh, manakala Sparta diorang bina empire guna kekuatan tentera dan takluk tanah. Kalau anda lahir di Sparta, anda lahir untuk jadi askar. Titik. Sejak umur 7 tahun, hidup anda dah didedikasikan sepenuhnya untuk negara. Latihan tentera yang keras tu bukan pilihan, tapi memang cara hidup. Kesetiaan kepada Sparta tu lebih penting daripada segalanya, termasuklah keluarga sendiri. Okey, sekarang kita tinggalkan sekejap dunia idea dan falsafah Yunani. Jom kita masuk ke sebuah empire yang pandai ambil idea dan jadikan ia realiti, guna konkret dan batu. Selamat datang ke Rom, tamadun para jurutera terhebat. Rom tidak dibina dalam sehari. Kita selalu dengar pepatah ni kan? Ia bukan cakap-cakap kosong tau. Ia betul-betul menggambarkan semangat kejuruteraan orang Rom. Binaan mereka yang hebat tu bukan untuk satu generasi je, tapi dibina untuk tahan selama-lamanya. Jom kita tengok bukti-buktinya. Kita mulakan dengan Colosseum. Ini bukan sekadar gelangan lawan-lawan tau. Ia sebuah stadium mega zaman purba dengan sistem pengurusan orang ramai yang sangat canggih. Ada 80 pintu masuk. Diorang boleh kosongkan stadium penuh dalam masa beberapa minit je. Arkitek stadium moden pun masih kagum dengan rekaan ni. 50,000 orang. Ya, itulah kapasiti Colosseum. Lebih besar daripada kebanyakan stadium sukan yang ada sekarang. Ini tunjukkan betapa pentingnya hiburan awam bagi orang Rom dan betapa hebat dan besarnya skala kejuruteraan mereka. Luar biasa. Macam mana nak bekalkan air bersih ke bandar besar tanpa pam moden? Nah, inilah jawapannya. Aqueduk. Benda alah ni macam lebuh raya air Rom. Satu sistem yang genius bawa air bersih dari pegunungan terus ke tengah bandar untuk orang minum, mandi dan untuk air pancut yang cantik.
Kita selalu dengar kan, jalan raya Rom ni tahan lama gila. Apa rahsianya? Inilah dia. Ia bukan setakat letak tar macam sekarang. Tak. Orang Rom bina jalan macam diorang bina bangunan. Mula-mula letak batu besar kat bawah sebagai asas, lepas tu letak lagi lapisan batu kecil dan kerikil, kemudian ada lapisan konkrit pula. Akhir sekali, baru letak batu-batu yang licin ke atas. Sebab itulah jalan ni boleh tahan berabad-abad. Memang dibina untuk lasak, supaya askar-askar mereka boleh gerak laju ke mana-mana je. Dan akhir sekali, Pantheon. Kalau anda masuk ke dalam bangunan ni dan pandang ke atas, anda akan nampak Oculus, lubang bulat yang terbuka ke langit. Itulah satu-satunya sumber cahaya semula jadi. Kubah dia yang dibina hampir 2000 tahun lepas, sampai sekarang masih lagi kubah konkrit tanpa tertulang yang terbesar di dunia. Satu keajaiban kejuruteraan yang memang buat kita tenganga. Jadi, kita dah lihat idea-idea hebat dari Yunani dan binaan-binaan mega dari Rom. Tapi, apa kaitan semua ni dengan kita yang hidup pada abad ke-21? Jom kita fahamkan kenapa warisan mereka ni masih relevan dan ada di sekeliling kita. Okey, inilah rumusan dia. Yunani bagi kita perisian untuk masyarakat. Idea tentang demokrasi, hak rakyat dan sebagainya. Rom pula bagi kita perkakasan, jalan raya, sistem air, bangunan-bangunan yang membolehkan masyarakat tu berfungsi dengan baik. Gabungan kedua-dua perisian dan perkakasan inilah yang jadi asas kepada dunia moden kita hari ini. Jadi, sebagai penutup, cuba fikirkan soalan ni untuk diri sendiri. Kalau anda diberi pilihan, anda ni lebih kepada warga Athens ke yang suka kebebasan bersuara dan kreativiti, ataupun anda ni sebenarnya warga Sparta yang lebih percaya pada disiplin, pengorbanan dan taat setia untuk kebaikan semua? Agak-agaknya di mana anda akan lebih menyerlah? Fikir-fikirkanlah.